Pernah tak anda terfikir yang dalam setiap perbualan, sebenarnya ada satu lagi perbualan lain yang sedang berlaku, yang kita tak dengar dengan telinga? Hari ni kita akan bongkar rahsia bahasa badan ni berdasarkan karya hebat Alan Pease. Percayalah, ia akan mengubah cara anda melihat setiap interaksi selepas ni. Okey, sedia semua? Sebab apa yang kita akan bincangkan sekejap lagi ni mungkin akan buat anda persoalkan setiap perbualan yang pernah anda lalui. Ia tentang kuasa sebenar di sebalik cara kita berkomunikasi. Ada satu kajian oleh Albert Mehrabian yang mendedahkan sesuatu yang terus terang memang mengejutkan. Hanya 7% je impak komunikasi kita datang daripada perkataan yang kita sebut. 7%. Selebihnya, semuanya datang daripada bahasa badan dan nada suara kita. Maksudnya, apa yang kita tak cakap selalunya jauh lebih penting daripada apa yang kita cakap. Cuba bayangkan macam ni. Setiap kali anda berbual dengan seseorang, ada satu lagi perbualan yang berlaku serentak. Perbualan ni tak guna perkataan, tapi guna isyarat, gerak-geri, renungan mata, dan selalunya perbualan senyap inilah yang mendedahkan kebenaran. Macam yang Alan Pease sendiri cakap, kita ni macam sebuah buku terbuka yang kita sendiri tak sedar kita sedang tulis. Cara kita berdiri, gerak tangan kita, semua tu boleh dedahkan rasa risau, yakin atau ragu-ragu walaupun kita cuba sorokkannya di sebalik kata-kata. Pernah tak anda rasa macam, ada sesuatu yang tak kena bila bercakap dengan seseorang walaupun apa yang dia cakap tu nampak macam meyakinkan? Itulah gerak hati atau intuisi anda. Sebenarnya itu adalah otak kita yang secara semula jadi dapat kesan bila kata-kata dan bahasa badan seseorang tu tak selari. Okey, tapi sebelum kita semua berlagak macam detektif bahasa badan, ada 3 peraturan emas yang kita wajib ikut. Tanpa peraturan ni, senang sangat kita nak buat kesimpulan yang salah. Jadi, jom kita fahamkan betul-betul. Ini dia 3 langkah penting yang akan jadi panduan kita. Kalau kita ikut 3 benda ni, kita boleh elak dari salah faham dan mula nampak gambaran yang lebih besar dan lebih tepat. Peraturan pertama, jangan sesekali tafsir satu isyarat je. Anggaplah satu gerak isyarat tu macam satu perkataan. Satu perkataan boleh ada banyak makna kan? Tapi bila digabungkan dalam satu ayat, baru maknanya jadi jelas. Sama macam bahasa badan. Jadi, katakanlah kawan anda cakap, aku okey je. Tapi pada masa yang sama, dia elak pandang mata dan peluk tubuhnya kuat-kuat. Mana satu yang anda nak percaya? Kata-katanya atau badannya? Selalunya, percayalah pada bahasa badan. Isyarat bukan lisan ni biasanya lebih jujur. Baik, sekarang kita dah tahu peraturannya. Jom kita belajar beberapa isyarat asas yang paling biasa kita nampak. Anggaplah ini macam ABC dalam bahasa badan. Nampak mudah, tapi sangat-sangat berkesan. Menunjukkan tapak tangan adalah isyarat universal untuk kejujuran. Kalau kita fikir balik, sejak zaman dulu lagi, ini cara untuk tunjuk yang kita tak pegang apa-apa senjata. Zaman sekarang pula, ia secara tak sedar memberitahu orang lain yang kita ni ikhlas dan tak ada apa-apa nak disembunyikan. Sebaliknya pula, bila seseorang tu silang tangan, ia seolah-olah macam dia tengah bina satu dinding di sekeliling diri dia. Tak kisahlah dalam mesyuarat yang tegang ke, atau perbualan yang tak selesa, isyarat ni menunjukkan yang dia rasa defensif atau tak setuju. Dan ini bukan setakat isyarat je tau. Kajian menunjukkan, bila kita silang tangan, kita sebenarnya menyerap 38% kurang maklumat. Jadi, postur badan kita bukan sahaja cerminkan perasaan kita, tapi ia juga boleh mempengaruhi cara kita berfikir. Okey, kita dah mahir yang asas. Sekarang, jom kita naik satu tahap lagi dan tengok isyarat yang lebih kompleks. Kita akan belajar cara nak kesan keyakinan, keraguan dan mungkin juga penipuan hanya dengan memerhati gerak-geri seseorang. Cuba fikir sekejap pasal jabat tangan terakhir yang anda buat. Tapak tangan anda menghadap ke bawah ke, tanda dominasi, atau menghadap ke atas, tanda penyerahan, atau mungkin tegak menunjukkan kesamarataan. Perkara sekecil ini sebenarnya mendedahkan banyak perkara tentang dinamik kuasa antara dua orang. Gerak isyarat steeple ni pula, yang macam ni. Ini adalah tanda keyakinan yang tinggi. Anda mungkin biasa nampak isyarat ni digunakan oleh bos-bos, peguam atau ahli politik. Ia cara halus untuk memberitahu, saya tahu apa yang saya cakapkan dan anda patut dengar. Ini soalan cepu mas yang semua orang nak tahu. Macam mana nak kesan orang menipu. Walaupun tak ada satu isyarat pun yang boleh 100% sahkan seseorang tu menipu, biasanya gerak isyarat tangan ke muka yang dibuat tanpa sedar boleh bagi petunjuk penting. Apabila seseorang menipu, minda bawah sedar dia seolah-olah cuba nak halang penipuan tu daripada keluar. Jadi, mungkin dia akan tutup mulut atau sentuh hidung sebagai versi yang lebih sopan ataupun gosok mata seolah-olah nak elak dari melihat pembohongan yang dia sendiri lakukan.
Kita dah lihat betapa hebatnya bahasa badan, dah belajar 3 peraturan emas dan dah bongkar beberapa isyarat penting. Jadi apa pengajaran utama yang kita boleh bawa pulang dari semua ini? Tolong ingat ya, pengetahuan ni bukanlah satu senjata untuk kita manipulasi orang lain. Sebaliknya, ia adalah jambatan untuk kita faham mereka dengan lebih mendalam lagi. Bila kita faham apa yang tak terucap, kita boleh bina hubungan yang lebih jujur dan lebih bermakna. Mula hari ini, setiap perbualan, setiap pertemuan boleh jadi satu pengembaraan kecil. Cuma perhatikan isyarat-isyarat di sekeliling anda. Anda pasti akan terkejut dengan apa yang anda boleh temui dalam dunia perbualan senyap ni. Dan sebagai penutup, jangan lupa yang anda sendiri pun sentiasa berkomunikasi melalui bahasa badan anda. Perbualan dah pun bermula sebelum anda sempat buka mulut. Jadi, soalan terakhir untuk anda renulkan, apa agaknya yang sedang dikatakan oleh gerak isyarat anda tentang diri anda pada saat ini?